beli 1 dinar ini. Okay, nak beli 1 dinar ini secara full payment ya, tuan-puan. Harga 1 dinar hari ini berapa, tuan-puan? Tuan-puan boleh rujuk dekat website ataupun aplikasi Public Gold, tuan-puan. Okay, 1 dinar hari ini, tuan-puan, harga dia RM2,474. Jadi kalau tuan-puan ada bajet RM2,474, tuan-puan boleh beli secara full payment 1 dinar ini. Beli 1 dinar. Tapi 1 dinar ini berapa berat dia, tuan-puan? 4,25 gram. Jadi dia tidak berat dia tidak sampai 21,25 gram ke atas. So maksud dia 22 gram lah kan. 22 gram baru kita boleh pick up dekat branch. Jadi 4,25 gram ni Public Gold, kalau kita beli, Public Gold akan kirimkan kepada kita dengan pos berinsurans, iaitu GIT, Gold in Transit. Hai Wani. Okay, dia secara, kalau emas itu macam ni lah 1 dinar. 1 dinar ni berat dia tak sampai pun 22 gram. Jadi emas ni kena post secara berinsurans kepada kita. Tapi bukan sahaja boleh dipostkan secara berinsurans. Kalau tuan-puan nak keluarkan daripada gold ATM machine, okay, boleh juga. Boleh juga. Tapi dia punya gold premium itu dia lebih mahal. Sebab dia kenakan macam post berinsurans juga. Okay, kalau tuan-puan beli, sebenarnya kalau ada bajet lebih, tuan-puan boleh beli emas secara full payment.